Allah, tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, syukur kepada Allah SWT kita terus dapat meneruskan program kita, kuliah kita pada malam ini, di mana malam ini masih turun tugas kita berat bersama. Jadi kita akan bersama dengan Ustaz. Jadi dengan cerita ini Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang saya muliakan Pengerusi Surau Tinggi Tuan Haji Hamlah, saya hormati tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini sekali lagi dapat kita sama-sama hadir di surau ini, tuan-tuan. Seperti mana yang diberitahu tadi, malam ni malam yang kedua kuliah setelah lama bercuti. Jadi bersyukur kita, Allah panjangkan usia kita pada malam ini, diberikan kepada kita semangat lagi untuk datang mendengar majlis ilmu, tuan-tuan. Ya, diberikan kita kekuatan, kemahuan, minat. Tak ada kekuatan, kita tak dapat datang, tuan. Sebabkan ada kekuatan dan diizinkan oleh Allah Ta'ala, maka dapat kita sama-sama hadir pada malam ini. Apa khabar semua, tuan-tuan? Sihat? Alhamdulillah sihat. Makin gemuk lah saya nampak lah. Makin berisi lah saya tengok kan. Terutama tuan Haji Maulid. Alhamdulillah. Moga-moga puasa kita yang lepih, tuan-tuan. Sebulan kita berpuasa, Allah terima ibadat kita. Doakan sama-sama dipanjangkan usia kita lagi, dapat bertemu dengan Ramadan akan datang. Sebab bulan Ramadan, tuan-tuan, ramai orang meninggal. Ramai di antara sahabat-sahabat kita yang baik pada bulan Ramadan tak disangkut-sangkut. Yang meninggal pun tak sangka dia akan meninggal. Mana nak tahu? Bulan Ramadan berlaku aksiden di sini. Kalau tuan-tuan ingat lah, bulan Ramadan pun bulan apa? Saya rasa bulan Ramadan meninggal. Dia mana tahu dia nak meninggal, dia tak tahu dia nak meninggal. Kau tahu kan? Kalau kita ni tahu tuan-tuan nak meninggal bila, pelik bin adik. Kita doakan agar Allah Ta'ala memanjangkan usia, melanjutkan usia kita, dapat kita bertemu dengan Ramadan yang kita sebut sebagai bulan ibadah. Kadang-kadang salah kita sebut, tuan-tuan, bulan Ramadan. Kadang-kadang kan kita sebut bulan Ramadan ni bulan ibadah. Tak tepat.
Tak tepat. Bulan Ramadan ini bulan menggandakan ibadah. Bulan menggandakan ibadah, bulan memperbanyakkan ibadah, bukan bulan ibadah. Kalau kita kata bulan Ramadan ni bulan ibadah, bulan Ramadan ialah kita buat ibadah. Baik itu tuan-tuan, sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dilanjutkan usia kita, diberikan kita diberikan kita lagi usia dapat kita bertemu dengan Ramadan akan datang. Dan tidak lewat kalau saya mengucapkan semula, walaupun hari ni dah habis bulan Syawal, hari ni dah masuk bulan baru kan. Tak lewat saya ucapkanlah tuan-tuan, sebab kita tak berjumpa, tak berwhatsapp, maka bolehlah saya nak ucapkan tuan-tuan hari raya, selamat raya maaf batin kepada tuan-tuan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Moga Allah menerima segala apa yang kita lakukan sepanjang ibadah-ibadah kita, tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak bacakan sepotong hadis Nabi SAW sebelum kita membicarakan tentang kitab kita pada malam ini. Sebuah hadis Nabi SAW yang kita boleh ambil iktibar, pengajaran daripada apa yang dinyatakan, yang dikatakan oleh Nabi kita dalam hadis ini, sebagai mukadimah pada malam ini, tuan-tuan. Hadis Nabi, tuan-tuan, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, seorang sahabat Nabi. Nabi kata, bila mana Nabi sampai di Madinah, ini sebelum masuk kitab dah, tak lama malam ni dah, banyak isyak kan saya dengar. Sebab baru-baru ni saya dengar satu cerita. Kenapa tuan-tuan pandang saya macam tu? Ada seorang ustaz tu, dekat mana saya tak nak beritahu tuan-tuan, isyak dah berbunyi, muazzin naik azan, datang seorang yang mendengar kuliah, tuan-tuan. Ni azan dah bunyi ni, ustaz tu tak berhenti-berhenti lagi. Dia datang kat depan, tuan-tuan, dia lompang ustaz. Hari ni punya cerita. Betul dia lompang mana? Dia pergi berjalan, penceramah tu ingat dia nak buat apa, datang ke depan, rupa-rupa kan dia lompang, dihayun datang kolom ustaz. Dia bongi, marah, sebab ustaz tu tak habis-habis, dah azan tak habis lagi kuliah tu, dihayun dengan tangan tu. Astagfirullah. Tuan-tuan jangan buat macam tu. Kejap lagi azan minta nak kan ada seorang bangunkan. Dia bangun, lepas tu lompang saya belakang. Tuan-tuan ya, terladah. InsyaAllah saya ikut. Sebab Majlis Agama Islam Jaiz pun disuruh kalau azan tu cepet-cepet habis, dia kata. Itu memang dah disuruh oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam. Kuliah agama, kuliah pokok dan sebagainya. Baik, tuan. Hadis ni, tuan-tuan, disebut oleh Nabi ketika mana berlakunya peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Bila mana Nabi sampai di kota Madinah, orang berkumpul, tuan, gembira nak menunggu Nabi. Ada yang bawa gondang, tuan-tuan, ada yang bernasyid tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Gembira Nabi nak datang. Bila Nabi sampai di Madinah, tuan-tuan, kata sahabat ni namanya Abdullah bin Salam ni, dia kata, bila mana aku tengok Nabi, kata Abdullah, aku tengok Nabi, pertama kali aku tengok Nabi, Abdullah bin Salam ni pertama kali tengok Nabi datang, aku dengar Nabi pesan 5 perkara. Aku dengar Nabi pesan 5 perkara ketika Nabi sampai di Madinah. Nabi kata, tuan, bukan 5 perkara, 4 perkara. Nabi kata yang pertama, kata Nabi,
nak masuk syurga, kena buat yang ini, kata Nabi. Afshus salam, kata Nabi. Nabi pesan, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam. Empat perkara Nabi pesan. Ini untuk kita. Pertama, Nabi kata, pesan dekat sahabat, afshus salam, sebarkan salam. Ucapkan salam bila kita berjumpa. Ucapkan salam bila kita bertemu. Itu adalah tuntutan agama. Kita tahu tuan-tuan, memberi salam hukumnya sunnat muakkad, sangat-sangat dituntut. Bila bertemu dengan orang Islam, saudara kita se-Islam, maka sangat-sangat dituntut untuk kita memberi salam. Itu satu. Dan jangan lupa tuan-tuan, bila kita sebut bagi salam ni, antara sunnahnya ialah mengajar untuk memulakan salam itu. Mengajar, qajar. Bukan qajar berlari dah. Mengajar tu maksudnya kita berebut-rebut, kita yang nak dulu bagi salam daripada orang. Sebab itu perangai Nabi. Ini sunnah. Nabi SAW tak pernah menjawab salam. Nabi SAW tak pernah menjawab salam. Sebab apa? Sebab perangai Nabi, dia akan mendahulukan memberi salam. Dia dulu yang bagi salam sebelum sahabat nak buka mulut bagi salam. Itu perangai Nabi dan itu adalah sunnah memberi salam. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang perangai kita ni, kita perangai kita. Orang sembilan kata jobo, ego, angkuh, dan tak nak bagi salam dah, contoh kata. Dia bagi salam dulu. Kita nak orang bagi salam dulu pada kita, dan kita tak nak kita dulu bagi salam kepada orang. Ini yang perangai kita, betul tak? Ngangguk kepala, betul. Apa pula dia nak bagi mula kan bagi salam dengan dia pula? Contoh, dia lebih tua daripada dia, dan boleh dia lebih berpengalaman daripada dia dan sebagainya. Tuan-tuan, dalam Islam tak, siapa yang bagi salam dulu, dialah dapat pahala sunat muakkad. Inna awlan nasi billahi, kata Nabi, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis salam. Allah suka ialah orang yang mula-mula bagi salam sekali. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita ada peluang, jangan kasih orang dulu bagi salam, kita dulu keluarkan bagi salam. Itu yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jumpa siapa? Sebab itu tuan-tuan, sebarkan salam. Nabi sebut, ya, abkhalun nas, kata Nabi, man bakhila bis salam. Orang-orang yang paling bakhil, yang paling kedokut sekali ialah orang yang tak nak mulakan salam. Itu dia. Moga-moga kita tak termasuk dengan orang-orang ni. Biasa kan tuan bagi salam, suruhan Nabi bagi salam, Assalamualaikum. Ajar anak-anak kita juga tuan-tuan, cucu-cucu kita nak masuk rumah, bagi salam. Kau masuk rumah, bagi salam dulu. Ada main lugu je. Kau keluar balik semua, ajar macam tu. Ajar anak kita, ajar anak-anak kita lah tuan-tuan, kan? Dia main lugu masuk ke rumah, keluar balik semula, kau bagi salam. Anak murid saya ajar macam tu. Dia pergi tandas. Anak murid saya tanya lah, dia pergi tandas, minta izin pergi tandas. Habis kita masuk, dia ketuk pintu, dia masuk. Kau keluar balik semula, saya kata. Sebab kalau kita tak ajar tuan-tuan, tidak akan biasa dia bagi salam. Dia tidak akan biasa bagi salam, tuan-tuan. Maka biasakan tuan-tuan, memberi salam ini adalah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair, dalam Islam itu apa yang paling baik, kata Nabi, an taqra'as salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang dalam Islam itu yang paling baik sekali ialah
kau bagi salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang kau tak kenal, kata Nabi. Maknanya tuan, kita bagi salam ni bukan setakat kepada orang yang kita kenal. Kita ni kadang-kadang kita jumpa orang yang kenal, Assalamualaikum kan, dan sebagainya. Tapi dalam Islam tuan-tuan, bukan begitu. Bagi salam kepada semua orang. Nabi pernah kata tuan-tuan sekalian, akan datang akhir zaman nanti, nak hari kiamat nanti, tanda-tanda kata Nabi. Ini pasal salam. Tanda-tanda kata Nabi, bila nak datang hari kiamat, orang itu hanya akan bagi salam pada orang yang dia kenal saja. Itu tanda hari kiamat. Kita hari ni memang kita macam tu tak? Kita bagi salam pada orang kenal, jumpa Tuan Haji Abdullah, Assalamualaikum Tuan Haji, jumpa Tuan ni, Assalamualaikum. Sebab saya kenal. Tapi orang tak kenal, kita tak bagi salam. Itulah tanda. Itu yang pertama. Dan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at'imut ta'am. At'imut ta'am. Bagi orang makan. Bagi orang makan tuan-tuan banyak fadilat Bagi orang makan banyak fadilat tuan-tuan. Ada satu cerita tentang kelebihan orang yang bagi orang makan ni. Dicerita dalam hadis tuan-tuan, ceritanya panjang. Seorang lelaki ahli ibadah yang hidup 60 tahun. Hidup 60 tahun tuan-tuan, dia duduk di satu tempat beribadah, sembahyang, berzikir, itu yang kau jawab. Baca Quran, itu yang kau jawab. Tak keluar mana-mana. 60 tahun. Habis 60 tahun tuan-tuan, selesai dia suluk. Itu nama suluk-suluk. Dia duduk di satu tempat, berzikir dan sebagainya. Selesai 60 tahun dia keluar. Dia keluar dekat, pergi ke pekan, pergi ke macam-macam tuan, dia bercampur dengan orang. Satu hari tuan-tuan, ahli ibadah ni, bila mana dia keluar, dia terjumpa dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Timbul dalam hati tuan-tuan nafsu syahwat nak buat bodoh yang tak elok. Ni ahli ibadah yang beribadah dalam selama 60 tahun. Bila jumpa perempuan tadi tuan-tuan, dia terasa nak buat bodoh yang tak elok dan diajak perempuan tu. Dia ajak perempuan tu buat perbuatan tersebut, berzina. Dia berzina dengan perempuan tuan-tuan. Berzina. Bila selesai berzina tuan-tuan, timbul dalam hati dia perasaan, dia rasa sangat-sangat menyesal. Ya Allah, aku menyesal di atas perbuatan itu. Sangat-sangat menyesal. Dalam perjalanan dia nak balik ke rumah dia tuan, dia terjumpa seorang miskin yang dalam keadaan sangat lapar. Kebetulan yang ahli ibadah yang melakukan zina ni tadi tuan-tuan, dia bawa di tangannya ada 2 keping roti. Ada 2 keping roti. Orang miskin tadi kata, tuan boleh tak kau bagi makanan, aku ni tak makan ni. Berapa hari tak makan, nak beli makanan tak ada duit. Di tangan orang ibadat tadi, ahli ibadat ada 2 keping roti. Maka dikasihan tengok lelaki ni tadi sebab tak makan, dibagi tuan-tuan 2 keping roti ni tadi. Dibagi 2 keping roti. Takdir Allah Ta'ala tuan-tuan, semasa dalam perjalanan pulang, matilah ahli ibadah, meninggal. Meninggal ahli ibadah ni tadi tuan-tuan, diceritakan dalam hadis tu, dalam cerita tu dia kata, bila mana hari kiamat nanti, lelaki ni tadi, ahli ibadah ni tadi tuan-tuan, di depan Allah, ketika mana dia ditimbang amalannya, ditimbang amalan sebelah kanannya. Apa amalan sebelah kanannya? Ibadah selama 60 tahun. Ibadah selama 60 tahun. Ni ketika depan Allah Ta'ala ditimbang. Diletak pula amalan jahatnya. Apa amalan jahatnya tadi? Berzina. Maka borek amalan zina tuan-tuan, perbuatan zina ni tadi, melebihi perbuatan dia ibadah 60 tahun. 60 tahun dia beribadah kepada Allah Ta'ala, duduk dalam tu berzikir, solat dan sebagainya. Dia buat perbuatan, satu perbuatan zina saja menjadi borek amalan jahat dia tuan. Maka ketika itu tuan-tuan, lelaki itu kata, ya Allah, aku dimasukkan ke dalam neraka.
dimasukkan dan diletakkan pula, diteringat ada amalan yang dibantu orang miskin ni tadi, bagi 2 keping roti. Diletakkan amalan itu di sebelah kanan. Bila mana diletakkan amalan itu di sebelah kanan, tuan-tuan, amalan itu di timbangan kanan, tiba-tiba menjadi borek amalan sebelah kanan disebabkan ditambah dengan amalan memberi makan kepada orang miskin tadi. Tuan-tuan, kita bagi makan ni pada orang banyak kelebihannya. Kadang-kadang tuan-tuan, kita nak bagi makan, nak belanja orang ni payah. Kadang-kadang kita nak bagi makan ataupun nak belanja orang ni payah sangat, tuan-tuan. Sebab kita rasa bila kita keluarkan duit kita dan sebagainya, kita rasa kita akan jadi miskin dan papa keadaan, tuan-tuan. Sedangkan dalam Islam, banyakkanlah untuk memberi makanan kepada orang, anak yatim dan sebagainya. Tuan-tuan baca dalam suratul Ma'un. Kita baca setiap hari. Tadi saya baca dalam surah ayat, dalam sembahyang saya baca rakaat kedua, saya baca suratul Ma'un. Apa ada dalam suratul Ma'un, tuan? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kau tengok tak, tahu tak siapa orang yang membohong dalam agama, kata Allah. Siapa, tuan? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa orang yang membohong dalam agama? Orang yang membenci anak-anak yatim, mengherdik anak-anak yatim. Yang kedua, tuan, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tak nak rasa nak bagi makan kepada orang miskin. Ini. Dan maka tuan-tuan, orang yang membagi makan kepada orang lain, maka orang itu mendapat pahala dan ganjaran. Bulan Ramadan itu, tuan-tuan, banyak orang bagi makan kepada orang ketika buka puasa khususnya. Dia tahu, Nabi kata, man fattara sa'iman kana lahu ka'ajri. Siapa yang bagi makan kepada orang-orang nak berbuka, belanja orang tu nak berbuka, nak bagi makan kepada orang berbuka, pahalanya seperti mana orang itu berbuka. Satu masjid di daerah Kuala Pilah, tuan-tuan. Satu masjid di daerah Kuala Pilah. Satu malam masjid tu, satu malam saja masjid tu buka 1,200. 1,200. Dia buka kepada ahli Korea. Siapa yang nak belanja, siapa yang nak support ni, orang-orang kampung nak berbuka ni, penuh 30 hari, tuan-tuan. 1,200 banyak tak? Banyak atau sikit 1,200? Banyak. RM20 pun banyak. Apalagi 1,200. Sanggup dia, tuan-tuan, habiskan duit dia selama 30 hari ataupun 29 hari kita berpuasa. Setiap malam orang akan support ataupun orang akan menaja berbuka puasa, bayar 1,200. Dia tahu, tuan-tuan, siapa yang bagi makan kepada orang yang nak berbuka, maka pahalanya seperti mana pahala orang berbuka tu dapat kat dia juga. Itu kelebihan orang yang belanja orang berbuka. Sebab itu, tuan-tuan, kalau ada surau, kan kita surau-surau, tuan-tuan, ni yang buat majlis iftar setiap hari, ataupun mana-mana masjid yang membuka iftar, maka dibuka untuk kita menyumbang, tuan-tuan. Jangan kita kedekut, jangan kita rasa borek untuk berbelanja. Sekurang-kurangnya kita bagilah, tuan-tuan, tak banyak sedikit, untuk menampung perbelanjaan ketika iftar itu, tuan-tuan. Saya pun pelik, tuan. Ada orang macam ni, hebat sungguh orang tu, sanggup belanja satu malam 1,200. Masya Allah, tuan-tuan. Payah nak cari, kan, tuan-tuan. Masjidnya bukan masjid besar, masjid kampung, tapi orang datang ramai. Bila dengar satu malam tu 1,200, makan bukan calang-calang, tuan-tuan. Saya dengar lah dia cerita, kalau 1,200 bukan boleh pucuk ubi, tuan-tuan. Kalau 1,200, tuan-tuan, makan memang makan mewah. Apa? Udang galah. Udang galah makan
Kotam. Kotam ni masalah tuan-tuan. Tuan-tuan, siapa tak nak datang? Ramai orang datang. Masjid tu kocik je. Bukan masjid kampung saya lah. Masjid kocik. Tapi bila orang ni dengar ada orang belanja, orang support untuk menampung makanan tu, ramai orang datang, tuan-tuan. Begitulah. Ya, bila mana kita tahu benda itu memberi manfaat. Okey, yang ketiga, tuan, wasilul arham. Wasilul arham. Rapatkan hubungan silaturahim sama kita. Jangan bergaduh. Sayang menyayangi sesama kita. Silaturahim, orang Melayu salah faham, salah faham, tuan-tuan. Silaturahim ni kita biasa guna jaga silaturahim, tuan. Apa yang kita faham silaturahim? Dengan orang ramai, jaga hubungan dengan orang ramai. Tak. Silaturahim ini ialah maksudnya, tuan-tuan, kita menjaga hubungan kita sesama ahli keluarga dan kerabat kita. Yang mana kita ni berkeluarga. Itu maksudnya hubungan silaturahim, bukan dengan orang ramai. Kadang-kadang kita ni salah faham guna bahasa tu. Jaga hubungan silaturahim tu dengan jiran. Jiran bukan silaturahim kita. Jiran menjaga ukhuwah. Jaga baik-baik ukhuwah dengan jiran, dengan orang kampung. Itu bukan silaturahim. Silaturahim ni dengan ahli kaum keluarga kita, kerabat kita, yang Nabi sebut. Orang Melayu pun dah silap guna. Dengan adik-beradik kita, itu silaturahim. Dengan mak ayah kita, dengan pakcik kita, pak saudara kita, itu silaturahim. Sebab itu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok antara hikmah hari raya ni, hari raya, berapa ramai di antara adik-beradik yang terputus hubungan disebabkan ada hari raya, dia datang balik, timbul balik. Tuan-tuan tengok hari tu 13 tahun tak bertegur sapa adik-beradik. 13 tahun ada satu cerita, tak bercakap, bergamuk, berjumpa bergamuk. Tu bergamuk, berjumpa bercakap dia, bergaduh, tak boleh jumpa. Bergaduh. Adik-beradik ni satu mak, satu ayah. Bila berjumpa, bertemu, bergaduh. Bila bertemu, bergaduh. Tapi tuan-tuan, hikmah hari raya ni, kadang-kadang kita bersyukur adanya hari raya. Datang hari raya, tuan-tuan, pergi dia jumpa abang yang bergaduh tu, minta maaf dia. Merapatkan semula hubungan silaturahim itu, tuan-tuan. Sebab itu kena jaga, tuan-tuan, hubungan silaturahim kita sesama ahli keluarga, sesama adik-beradik dan sebagainya, supaya tidak beronggang, tuan-tuan. Dan yang kompak, tuan-tuan, yang ketiga tadi, menghubung silaturahim yang kompak, wasallu bil laili wan nasu niyam. Nak masuk syurga, kata Nabi, banyakkan sembahyang pada waktu malam ketika mana orang lain tidur. Ni payah buat itu. Nabi, kita baca ayat Quran, tuan-tuan. Ya ayyuhal muzammil, tu ayat tu. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Wahai orang-orang yang berselimut. Kita orang berselimut ni waktu malam ni. Tak ada orang selimut pada waktu siang. Wahai orang-orang yang tidur, yang tengah lelap, kan? Qumil laila illa qalila, bangunlah pada waktu malam walaupun sekejap je. Sebab itu, tuan, kita tahu kita ni tak boleh nak sembahyang banyak qiyamul lail. Ambil ayat Quran ni, sebentar dan sekejap pun tak apa. Bangun daripada tahajud, bangun daripada qiyam, kita buat sembahyang sunat tahajud 2 rakaat dah cukup. Kalau tak mampulah. Sebab itu adalah suruhan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tak buat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut, Nabi sebut dalam hadis, pada 1/3 malam Allah Taala akan turun ke dunia, ke langit dunia. Allah akan tanya pada manusia, pada hamba-hambanya, siapa di antara kamu yang nak berdoa, aku akan makbulkan. Siapa di antara kamu yang minta padaku, aku akan terima. Siapa yang ada di antara kamu yang minta ampun kepadaku, aku akan ampunkan, tuan-tuan. Itu kelebihan orang-orang yang bangun pada waktu malam untuk bersolat dan menunaikan tahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan, kita teruskan sikit ni, tuan-tuan. Kita sambung kitab kita yang kita tangguh beberapa bulan hari itu. Pada muka surat 4 boleh, pada muka surat 4 boleh, masalah yang ke-25. Masalah yang ke-25 muka surat 4 boleh. Masih lagi kitab Al-Qawlut Tam.
al-qaul at-tam fi ahkamil imam atau fi ahkamil imam wal ma'mum. Baik, masalah yang ke-25. Makmum yang masbuk sebelum menghabiskan membaca Fatihah, imam tunduk rukuk. Ini masalahnya. Makmum yang masbuk sebelum menghabiskan membaca Fatihah, imam tunduk rukuk. Okey, dia tu makmum masbuk. Ya. Ingat dua jenis makmum yang pernah kita belajar, tuan-tuan biasa dah belajar dan sebut. Satu makmum masbuk, satu muwafiq. Siapa yang perlu belajar dan wajib belajar tentang makmum masbuk, makmum muwafiq? Siapa tuan? Sama ada imam atau makmum kalau belajar ni? Saya ulang soalan saya balik semula. Siapa yang wajib belajar tentang hukum hakam makmum masbuk ini? Imam perlu belajar ke atau makmum kena belajar? Makmum. Imam dia kerja dia. Makmum. Kita lah ni tuan-tuan. Saya pun bukan imam. Saya pun kena belajar. Kita lah ni. Kalau tuan-tuan tak nak belajar ataupun ambil enteng, ambil permudah, maka tuan-tuan telah kehilangan satu ilmu yang sangat penting dalam sembahyang berjemaah. Tanya, satu masbuk, satu muwafiq. Okey, masbuk, tuan-tuan tahu, masbuk ialah keadaan makmum di mana apabila dia masuk sembahyang bersama imam, dia tak ada tempoh masa untuk membaca Fatihah daripada bismillah sampai waladhdallin. Sekali-sekali, makmum masbuk ialah makmum masbuk, bukan makmum masuk lambik tuan-tuan ya. Itu kena betul kan? Dah bunyi dah. Kan datang pula kesel kan ni. Kan datang kata kejap 2 minit dah, 2 minit. Nak zan ke nak kotuk tu? Nak zan. Okey. Makmum masbuk ialah makmum yang tak ada masa. Tak ada masa untuk menghabiskan baca Fatihah daripada mula sampai habis. Itu makmum masbuk. Bukan makmum yang tak sompek baca Fatihah. Lain. Makmum masbuk bukan makmum yang tak sompek dan tak boleh habiskan baca Fatihah. Itu bukan makmum masbuk. Makmum masbuk ialah makmum yang ada satu tempoh masa ketika dia berdiri dan ketika imam berdiri, dia ada satu tempoh masa menghabiskan Fatihah daripada mula sampai habis ketika imam masih lagi berdiri. Itu makmum masbuk. Dan makmum yang tak sompek, yang tak ada masa untuk menghabiskan baca Fatihah, itu makmum masbuk. Tapi kalau makmum itu ada satu tempoh masa yang cukup untuk baca Fatihah, itu makmum muwafiq. Makmum masbuk dan makmum muwafiq. Dia ada tempoh masa untuk baca Fatihah 30 saat. Biasa kita orang Melayu ni, tuan-tuan, ulama' mengkaji, ulama' orang Malaysia mengkaji, kita biasa baca Fatihah makmum ni dalam 30 saat je. Paling lama tu 30 saat. Adakah masa dia berdiri tuan-tuan, Allahu Akbar, lepas daripada Allahu Akbar tu tak termasuk doa iftitah. Doa iftitah tu sunat. Allahu Akbar. Okey. Adakah bermula daripada dia selesai Allahu Akbar itu, ada tak tempoh masa dia berdiri tu 30 saat untuk dia membaca Fatihah? Kalau ada, namanya muwafiq. Boleh kan? Kalau ada tempoh masa nama muwafiq. Kalau dia Allahu Akbar, tak ada masa tempoh 30 saat dia berdiri. Contoh dia berdiri, tuan-tuan, 25 saat. Itu namanya makmum masbuk. Makmum masbuk, makmum muwafiq. Bukan makna yang kita faham sebelum ni, tak sompek baca Fatihah atau tak habis baca Fatihah, itu bukan makmum masbuk, tuan-tuan. Kefahaman kita kena betulkan, ya? Baik. Apabila imam selesai membaca Fatihah dan rukuk ia sebelum sempurna makmum yang masbuk menghabiskan Fatihahnya, maka wajiblah makmum itu memutuskan, iaitu memberhentikan bacaan Fatihahnya
dan terus rukuk apabila imam rukuk. Waladdallin, amin, imam. Imam. Kan? Yang kita ni masbuk. Masuk. Masuk ke ataupun tak ada tempoh masa untuk baca Fatihah, tuan-tuan. Imam pun rukuk. Kita ni nak baca Fatihah ke tak perlu baca Fatihah? Tu persoalan kita ni nak baca Fatihah ke atau tak perlu baca Fatihah? Kita ni masbuk. Masbuk tak perlu baca Fatihah dan dikatakan dalam kitab ni wajib ikut imam. Maknanya imam itu rukuk, kita pun rukuk, tuan-tuan. Imam rukuk, kita pun rukuk. Hukumnya wajib. Kalau tak rukuk, berdosa. Wajib. Kan? Kalau tak rukuk, kita berdosa lah, tuan-tuan. Okey, contoh. Bagi contoh. Dia kan bagi contoh baru faham. Kan? Saya rasa tuan-tuan dah belajar makmum masbuk muafiq ni. Cuma olahan ustaz-ustaz tu mungkin berbeza. Kalau 10 orang ustaz yang syarah dengan tuan-tuan, 10 orang lah, 10 ilmu lah, tuan-tuan, akan dapat berbeza-beza. Tuan-tuan jangan pening kepala pula. Okey. Imam sembahyang rakaat pertama. Contoh rakaat pertama. Kita ni masuk lambik. Adakah masuk lambik itu, tuan-tuan, kita boleh hukum kepada makmum yang masuk lambik tu, dia tak sampai habiskan baca Fatihah? Boleh tak kita hukum macam tu? Kita tengah sembahyang, imam tengah imamkan sembahyang, okey, tengah baca surah, kita masuk lambik. Imam masih berdiri baca surah, kita masuk lambik. Boleh tak kita hukumkan kepada makmum yang masuk lambik, tuan, dia ni masbuk? Boleh tak kita kata kepada makmum yang masuk lambik ni, dia ni makmum masbuk? Boleh ke tak? Boleh, tuan-tuan. Sonyap ini nak. Adik pula untuk yang menjawab. Semangat adik, semangat. Tuan-tuan tak semangat lah. Tak boleh kita hukum dia masbuk walaupun dia masuk lambik. Sebab ta'arif masbuk bukan makna makmum masuk lambik. Mana tahu, tuan-tuan, dia takbir Allahu Akbar sampai pula untuk ada pula masa dia untuk baca Fatihah. Imam baca ayat panjang. Imam baca ayat panjang, dia masuk lambik. Lambik masuk kan? Imam baca ayat panjang, satu muka surah tu, surah Baqarah, satu Alif Lam Mim sampai habis. Sampai satu muka surat. Dia masuk lambik. Kita tak boleh kata kat dia ni makmum masbuk. Sebab kita tak tahu lagi sama ada dia ada tempoh yang cukup untuk baca Fatihah ataupun tak ada. Kalau ada tempoh masa untuk baca Fatihah, Allah, dia pun takbir Allahu Akbar, dia pun baca Fatihah dalam hati, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada tempoh 30 saat baca, maka dia tu makmum muafiq. Makmum masbuk bukan makna makmum yang masuk lambik. Tu kena faham. Makmum masbuk bukan makmum yang masuk lambik. Makmum masbuk ialah makmum yang tak ada tempoh masa. Tak ada tempoh masa untuk dia baca Fatihah daripada mula sampai habis. 30 saat tu tak ada. Dia masuk-masuk ya Allahu Akbar, imam pun Allahu Akbar rukuk. Itu masbuk tu. Sebab apa masbuk? Sebab dia tak ada tempoh masa. Tu. Bukan dia tak sampai baca Fatihah, bukan. Makmum masbuk bukan makna makmum tak sampai baca Fatihah. Itu bukan takrif. Tuan-tuan buka buku fiqh, dia tak cakap macam tu. Ulama-ulama fiqh tak cakap tak sampai baca Fatihah itu adalah makmum masbuk. Bukan, itu bukan. Dalam kitab dia akan kata tak ada tempoh masa untuk dia baca Fatihah daripada mula sampai habis. Itu adalah makmum masbuk. Okey, dia kata dalam kitab, tuan-tuan, imam tu rukuk, Allahu Akbar, dia baru masuk, dia pun kono ikut imam rukuk bersama dengan imam. Sebab apa? Sebab apa dia kena ikut, tuan-tuan, imam? Sebab dia makmum masbuk.
Sebab dia makmum masbuk. Tapi kalau tadi dia masuk lambat, dia ada tempoh masa untuk baca Fatihah 30 saat. Tuan-tuan, imam rukuk, dia ada tempoh masa untuk baca Fatihah, imam pun rukuk. Sekarang ni nama dia makmum apa? Muafiq. Dia masih lagi tak habis baca Fatihah, imam dah rukuk, dia kena habiskan baca Fatihah. Sebab makmum muafiq wajib habiskan baca Fatihah. Makmum muafiq wajib habiskan baca Fatihah. Saya ulang sekali. Makmum muafiq wajib habis baca Fatihah. Makmum masbuk tak wajib habiskan baca Fatihah, wajib ikut imam. Itu bezanya antara masbuk dan muafiq. Maka dalam kitab ini dia kata kalau imam tu rukuk dan dia makmum masbuk, maka dia adalah wajib untuk mengikut imam itu sedang rukuk. Tak boleh dia baca Fatihah. Kalau dia baca Fatihah, tuan, dia berdosa dan boleh membawa kepada batal sembahyang dia. Begitulah makmum masbuk. Sebab makmum masbuk Fatihahnya ditanggung oleh imam. Fatihah ditanggung oleh imam. Kalau makmum muafiq, tuan-tuan tidak. Tidak, ya, tuan-tuan? Okey, boleh faham tuan-tuan, ya? Okey, dua keadaan yang disebut. Keadaan hal yang pertama, hal yang kedua. Okey, saya simpulkanlah. Hal yang pertama kat bawah, tuan. Hal yang pertama, makmum tu tak sampai baca bismillah pun tak sampai. Allahu akbar, nak baca imam dah rukuk. Itu hal yang pertama. Allahu akbar, imam pun Allahu akbar rukuk, dia tak sampai baca apa-apa. Itu hal yang pertama. Wajib makmum ikut imam. Yang kedua, hal yang kedua, muka surat yang ke selepasnya. Makmum takbir Allahu akbar, dia sampai baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Imam pun rukuk Allahu akbar. Keadaan yang kedua ni, tuan-tuan, wajib juga makmum mengikut imam itu. Dua keadaan berbeza. Satu, dia tak sampai baca bismillah pun tak sampai, dia masuk imam rukuk, wajib ikut imam. Keadaan yang kedua, dia masuk imam, dia sampai baca Fatihah, tuan-tuan sekalian. Begitulah, tuan-tuan, kalau kita termasuk dalam makmum masbuk. Mana yang paling baik? Saya nak tanya tuan-tuan sebelum saya habis. Jadi makmum masbuk ke jadi makmum muafiq? Mana yang paling baik? Jadi makmum masbuk ke jadi makmum muafiq? Dua-dua baik. Dua-dua baik, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kita belajar bukan sengaja melambatkan, tuan-tuan. Itu jadi makruh. Sengaja melambatkan sembahyang itu makruh, kan? Dia nak sembahyang, sengaja berburak di belakang tang. Dia nak sembahyang, dan nak jadi makmum masbuk lah ni. Sengaja lambat dan itu makruh jadinya. Ini ada hal urusan yang tak dapat kita nak elak, terlambat dan sebagainya, maka kita jadi makmum masbuk dan sebagainya. Tuan-tuan, apa yang berlaku pada sembahyang tarawih saya sangat perhatikan. Tuan-tuan pun biasa perhatikan. Sengaja dia bangun lambat. Bukan imam, ya. Imam nak cabut tarawih, ya. Ni makmum ni. Lambat dia bangun. Imam nak Allahu akbar waladhdallin. Barulah dia mencanak bangun nanti. Barulah dia bangun. Apa hukum ni? Tuan-tuan pernah tengok tak? Pernah. Sengaja melambatkan. Kadang-kadang tuan-tuan tahu daripada itu, lam yalid wa lam yulad, imam baca lam yalid wa lam yulad, dia bangun Allahu akbar. Tuan-tuan, hukumnya makruh. Makruh hukumnya, sengaja melambatkan. Kalau anak-anak yang sembahyang sebelah kita tarik tangan dia, tuan, bangun cepat. Kalau orang tua tak lepek nak bangun, tuan. Tuan payah nak ajar. Gitulah, tuan-tuan, ya. Sebab benda-benda ni kita kena tahu dan sebagainya. Okey, ada soalan? Tak tanya dulu, ada yang menunggu sembahyang. Maksudnya ni imam dah sujud. Ni kita baru sampai. Ada yang tunggu baru nak naik atas, baru dia nak baru. Maknanya semalam dia buat boleh ikut imam
imam lah. Okey. Terus sujud lah. Okey, terus sujud. Tapi ini menunggu. Dia menunggu sembahyang. Afdal yang paling baik adalah kita mengikut apa yang imam sedang buat. Ketika kita masuk, imam tengah sujud, afdalnya kita sujud Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Makruh hukumnya, tuan-tuan, kalau kita menunggu. Makruh hukumnya tak berdosa. Makruh ni tak berdosa. Tetapi tuan-tuan, dia tak mengikut sunnah. Sunnahnya apabila imam itu duduk, apabila imam itu sujud, maka sunatnya makmum yang datang lambat tadi pun ikut sambung. Makmum yang datang lambat pun ikut sambung, tuan-tuan. Ya. Okey, baik. Okey, ada soalan lagi? Sila puan Hajah. Nak tanya pasal salam tadi kan, Bagi salam. Kalau kita bagi salam pada orang lelaki, kita pun tak dengar je. Kalau sedang malu kita lah kan. Dia ingat, tapi kalau lelaki tu tak dengar, kita bagi salam dulu. Kepada perempuan kepada lelaki. Sebaik-baiknya dia elakkanlah. Sebaiknya dia elakkan. Maksud saya tadi, bagi salam kepada orang yang kalau kita tak kenal, sama jantina tu tak apalah, supaya tak menimbulkan fitnah. Ya, supaya tak menimbulkan fitnah. Sama jantina tu tak ada masalah. Saya jumpa orang seorang kat villa, contoh kan, pergi di restoran, Assalamualaikum bang, contoh. Saya tak pernah, maka dituntut. Tapi kalau untuk mengelakkan fitnah itu, cuba dielakkanlah seorang perempuan membagi salam kepada lelaki ataupun lelaki memberi salam kepada perempuan, tuan-tuan sekalian, ya. Okey. Cuma yang disebut tadi sekejap ya. Yang lompang, tuan-tuan, kejap. 1 minit ni. Kadang-kadang dia datang, dia tiba-tiba datang tu kan, rasa balik rumah lah, lupa nak sampai. Jadi dia biasa dalam kereta lah tu. Kan, apa ada bondo nak cakap dengan dia. Rasa ni, tuan, ya. Okey. Bila dia sebut tadi, Tuan Haji tadi sebut, makmum masuk lambat, imam sedang sujud. Kan? Imam sujud. Okey, makmum bertakbir, Allahu Akbar. Sunat tak ketika makmum itu turun sujud menyebut Allahu Akbar? Sunat ataupun tidak, ketika makmum tu turun sujud, turun nak sujud, ikut imam tu dia nak sujud, sunat takbir dah sudah tadi, takbiratul ihram dah sudah, Allahu Akbar tu mana wajib. Sekali dia nak turun, adakah sunat kepada orang itu untuk turun dan menyebut takbir intiqalan ataupun disebut Allahu Akbar, sunat atau tak? Itu pun kena belajar. Itu pun kena belajar kan, ya. Sekarang ni makmum tu qiyam. Kan? Makmum tu qiyam. Allahu Akbar, sepatutnya lepas takbir tu qiyam kan? Qiyamlah, berdiri. Lepas berdiri tu perbuatan apa? Sepatutnya kalau dia sembahyang seorang-seorang, dia dah takbir Allahu Akbar, dia qiyam. Sepatutnya lepas qiyam tu apa perbuatannya? Rukuk. Okey, sekarang ni dia qiyam. Lepas qiyam tu dia buat apa? Kalau ikut imam tadi, sujud. Maka tidak sunat kepada dia untuk takbir intiqalan. Nampak? Maknanya tidak sunat kepada, tak sunat tapi tak salah. Tak salah. Sebab tu kita belajar, tuan-tuan. Ya? Apa? Kalau imam tu tengah rukuk, maka sunat pada dia. Sebab memang perbuatan lopeh daripada qiyam tu memang rukuk. Tuan. Ya? Okay, lagi satu. Imam duduk tak akhir. Imam duduk tak akhir, kita masuk, kita pun duduk tak akhir. Kita pun duduk tahiyat akhir. Imam duduk tak akhir, kita masuk lambat, kita pun terus duduk tak akhir lah. Allahu Akbar, duduk tak akhir kan. Takbir dan duduk. Imam bagi salam.
kita tak boleh bagi salam lah kan, sebab kita banyak baki lagi kan. Kita bangun tuan-tuan bagi salam, kena sebut Allahu Akbar ke tak sebut Allahu Akbar? Ni banyak kena betul kan. Lagi sekali, ni tak faham ni soalan. Imam duduk tahiyat akhir, kita pun baru masuk, kita nak ikut imam tu, kita pun takbiratul ihram, kita pun turun, duduk tahiyat akhir kan. Duduk tahiyat akhir betul tak tuan? Betul tak? Duduk tahiyat akhir. Saya ulang balik kan. Betul, duduk tahiyat akhir. Okey, imam bagi salam, kita tak boleh bagi salam, sebab kita nak teruskan lagi rakaat kita berbaki 3-4 tu kan. Maka kita bangun tu tuan-tuan, adakah sunat kepada kita untuk kita bagi sebut takbir intiqalat Allahu Akbar ataupun tidak? Sunat ke tak sunat kita bangun tu? Sebenarnya tuan-tuan, kalau ikut kitab fiqh dia kata tak sunat. Tidak sunat kita menyebut takbir intiqalat ketika mana imam itu berada pada rakaat komplek, kita masuk pada tahiyat akhir, imam tahiyat akhir, kita tahiyat akhir, imam bangun, imam bagi salam, kita nak bangun tu tidak sunat kepada kita untuk kita takbir intiqalat dan tak menjadi kesalahan. Tapi tak sunat lah. Tak sunat tuan-tuan ya. Okay tuan, saya rasa setakat itu tak ada soalan tuan ya. Yang saya kata tadi itu hari ni ada kena pilihan untuk orang yang mampu tadi untuk menambah rakaat tadi. Masa ikut imam tu sama ada dia nak buat itu tahiyat awal. Tahiyat dia duduk. Macam mana soalan ni bang? Dia duduk, awal tu orang konfek, kita tahu ada tambah 2 dia. Kita nak masuk dulu tadi, imam tu duduk tahiyat akhir. Imam duduk tahiyat, kita rakaat berapa? Kita baru nak masuk lah. Kita baru nak masuk. Okay. Imam duduk tahiyat akhir, kita baru nak masuk. Okey. Ada kau tu yang mengatakan dulu dia boleh duduk macam tahiyat awal ni. Duduk tahiyat awal. Duduk. Duduk. Bila baca tahiyat akhir tu, dia boleh sampai separuh dia kan. Dia tak habiskan apa tu. Ada bukti. Okay. Dia sebenarnya tuan, kalau kita tidak disunatkan untuk duduk tahiyat akhir ketika itu, kita boleh duduk tahiyat awal iftirash. Sebaik-baiknya duduk iftirash. Iftirash ni duduk tahiyat awal. Sunatnya di situ. Itu satu. Duduk, cara duduk tu. Dan tak salah duduk tahiyat akhir. Tak salah kita duduk tawarruk, yang duduk tahiyat akhir tu, kaki apa tu kan, punggung kita ke bawah tu, tak salah. Tapi sunatnya kita duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Itu satu. Yang satu ni apa? Salat apa tu? Salat Tahiyat. Nak habis ke tidak? Tahiyat pun tuan-tuan, kita tidak dituntut untuk sampai habis, baca sampai fil alamin innaka hamidum majid. Ambil sampai biasa Allahumma salli ala Muhammad. Sampai situ pun tak ada masalah. Sebab selawat Ibrahimiyah tu, wa ala ali Ibrahim sampai habis tu adalah sunat sahaja. Tak ada masalah. Kalau kita tak habiskan, dia tak membatalkan sembahyang kita dan sebagainya. Maka bacalah sekadar kita membaca tahiyat awal itu sahaja. Tak ada masalah. Ya Tuan Haji. Ya. Pahala masbuk dapat. Pahala. Imam duduk tahiyat akhir, kita baru masuk, kita pun Allahu Akbar duduk tahiyat akhir, pahala berjamaah tetap dapat. Pahala berjamaah tetap dapat. Tapi jangan imam dah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun Allahu Akbar duduk terus bangun. Itu tak dapat. Kita bangun masa bila tuan-tuan? Imam bagi salam, kita bangun masa bila? Sebaik-baiknya pada salam yang kedua imam. Sebaik-baiknya pada Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah kita bangun. Tapi tak salah ketika imam bagi salam yang pertama, kita pun bangun, tak membatalkan sembahyang. Okey tuan-tuan, terima kasih di atas soalan, moga-moga memberi manfaat. Kan pun lompang sini kan ni. Ya. Menggunakan apa yang baca Fatihah saja ke ataupun kita berbaca juga
Masa bila tu? Masa kita kasih saya Ustaz kita pasal duduk masuk rumah kan. Okey. Kita ikut imam kasih tahu duduk. Okey. Imam dah bagi salam, kita kita bangun. Kan? Kita bangun azan. Okey. Kita baca doa kita. Tak, itu bukan tempat doa iftitah dah. Tak ada dah. Tak ada dah. Terus baca Fatihah saja dan surah. Okey, tuan-tuan, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat dan keberkatan kepada kita serta kefahaman insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kajian yang dapat bagi Ustaz tadi. Semoga beri manfaat kepada kita semua. Dan untuk tuan-tuan para pengajar kita tambahkan atas soalan Ustaz uzuran. Yang kedua, sekali lagi untuk korban kita dari kaki bayaran pada 9 untuk bank dan perjalanan secara tunai boleh sertakan pada 6 dan 5 yang terakhir. Jadi tuan-tuan yang masih lagi belum membayar bolehlah berbuat pada tarikh tersebut yang terakhir. Jadi itulah teman-teman yang saya sampaikan kepada ini dan pada insya-Allah kita sama-sama dalam solat isyak kepada yang saya yang selamat dulu. Sekali untuk persekongkolan kita akan tengok dulu pada hari Rabu ni. Boleh pada yang ingin menyertai bolehlah datang ke rumah Tuan Haji Nikmat pukul 8 pagi. Kita gerak dan tengok Rabu yang